Siapa perasan sekarang ni kan harga emas telah pun kita katakan tertinggi. Tetapi masih lagi ada orang yang beli emas dan saya sampai sekarang pun suggest juga untuk orang beli emas kalau dia nak simpan untuk simpanan 2 tahun dan ke atas. Sebenarnya benda ni telah pun berlaku sekali, iaitu ketika tahun 2019-2020. Ketika tu kita kan negara kita dan juga seluruh dunia lah kena serangan COVID, dan kerana keterbatasan ekonomi pada masa itu, ekonomi jatuh merundum dan harga emas mencanak naik. Tetapi pada masa tu kita tengok orang masih lagi ramai membeli emas. Kerana apa? Kerana mereka takutkan keadaan ini. Di sebalik kenaikan harga emas itu, ada berita yang tidak seronok tentang ekonomi, politik ataupun perkembangan tentang serantau dan juga antarabangsa. Jadi, faktor-faktor inilah yang menyebabkan harga emas menjadi naik. Orang yang faham dan juga tahu bahawa di sebalik kenaikan harga emas ada di situ kejatuhan tentang ekonomi ataupun tentang pergolakan semasa berkenaan dengan faktor-faktor yang menggerakkan harga emas. Jadi mereka faham harga emas naik menandakan ada something yang tak best ni yang nak berlaku ni. So mereka akan cepat-cepat tukarkan duit menjadi emas supaya di hadapan hari 1 tahun, 2 tahun lagi, in case kalau ada apa-apa berlaku, emas menjadi penyelamat dan juga harga emas akan menjadi semakin lebih mahal lagi. Jadi kalau anda rasa sekarang harga emas mahal, ketahuilah 2 tahun lagi emas akan menjadi lebih mahal. Tak ada sekarang bermakna nanti anda perlu membayar harga yang lebih mahal untuk dapatkan emas dengan gram yang sama. Tekan butang sign up di profil saya untuk dapatkan terus bimbingan saya tentang penyimpanan emas.